ingin menyebut hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi di dalam sunannya, yang diriwayatkan oleh Abu Kabsyah Al-Anmari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Salasatun uqsimu alaihinna wa uhaddithukum hadithan fahfazuhu." 3 perkara yang aku bersumpah ke atasnya dan aku akan menceritakan kepada kamu satu hadis penceritaan, kamu hafal hadis ini. Yakni kamu ingat apa yang ada di dalam kandungan ini. Yang pertama, Nabi sebut, "Ma naqasa malu 'abdin min sadaqah." Tidak akan berkurangan harta seorang hamba disebabkan sedekah. Ini kaedah, ini perkara Nabi bersumpah di atasnya. Orang yang bersedekah tak kurang hartanya. Tak ada lagi orang yang telah menjatuh miskin kerana ia bersedekah. Jika ia bersedekah lillahi ta'ala, mengikut kaedah-kaedah sedekah,